Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Izzat dalam Movie Reaction. Okey, hari ini saya akan react movie bertajuk Dupa Cendana. Okey, movie yang di request oleh Retong. Okey, terima kasih Retong kerana dah request movie ni. Okey, movie ini dikeluarkan pada tahun 1964. Tapi sebelum kita buat reaction, macam biasa untuk korang yang belum subscribe channel saya, bantu saya untuk subscribe dulu. Dan kalau korang suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like video-video tersebut. Okey, terima kasih kepada Retong sekali lagi kerana dah request movie ni. Okey, tanpa buang masa, jom sama-sama kita saksikan. 1, 2, 3. Dupa Cendana, The Enchanted Island. Ahmad Mahmud, Sadiah Aziz Jaafar, Eskadarisman, Mariani, dengan S. Samsudin, Malik Sutamuda. Okey, movie ni best. Berakhir pendek. Lagu favourite saya ada H.M. Busra, Salma. Okey, best movie ni best. Padahal tak pernah tengok lagi. Ada pelakon favourite saya. Oh, pergaduhan Saleh Kamil tu. Bagian apa? Ni koreografer bagian lawan-lawan, bagian bertumbuk, gaduh lah pergaduhan. Oh, okey. Ramai Estella. Inilah kampung tempat keturunan nenek moyangku. Penghidupan kami adalah sederhana, aman dan damai. Kami hidup dengan cara bercucuk tanam dan hasil-hasil dari ladang-ladang kami. Bawa pendayung. Pelakon favourite saya. Ya. Oh, Sadiah dengan tu, Salma. Ya. Habis dia langgar orang. Pemuda-pemuda kami berduyun-duyun pergi menangkap ikan. Suara Eskadarisman kan ni? Oh, Aziz Jaafar. Cuma sekali-sekala kami diganggu oleh penunggu Pulau Puaka. Pula Malik Sutamuda. Tengok, ada orang pergi ke Pulau Puaka tu. Nanti menunggu Pulau Puaka ni. Pula Pukul. Buat. Dengarlah suara gendang riuh gemuruh, bukan saja untuk tanda bahaya, tetapi juga untuk menyambut hari perayaan.
tahun sekali kami adakan peraduan menguji keberanian, di mana pemuda-pemuda terjun dari menara tinggi. Pula. Hei. Potong kot tadi. Oh dia lah. Dia lah kira pengulu kan tu. Tok tu. Tok pengulu lah kan. Ya. Silakan. Apa khabar Datuk? Baik Cemara. Ini bagus ni. Kali ni apa pula kau nak buat untuk kami Cemara? Untuk kamu semua tentulah akan bawakan araga. Tetapi untuk Setanggi ialah mutiara yang indah. Setanggi. Ai, janganlah lekas nak merajuk. Bergurau saja pun tak boleh ke? Kamu semua jangan bimbang. Tunggu sampai aku pulang. Nanti aku bawakan. Baguslah Cemara, tapi kau buktikanlah kata-kata kau tu. Lidah tak bertulang. Kenapa kamu semua mengharap dari aku saja? Pergilah minta dengan si Dupa pula. Ahmad Mahmud. Pula dah. Apa ni? Suka mengusik orang tua-tua ya? Hah? Suami! Dan korang juga jangan nak ketawa-ketawakan dia. Biarkan dia sendiri. Oh baik. Eskadarisme. Lah. Tidur. Cik. Tengoklah tidur kuat tu. Masa mengail pun dia nak tidur. Nanti kalau perahunya dah dihanyutkan ke Pulau Puaka sana baru dia tahu. Biarkanlah. Boleh jadi dia berkecorak bila balik dari Pulau Puaka tu. Tuah ayam kita nampak. Tuah manusia siapa tahu. Ya, betul. Alah, kalaulah sudah si Dupa tu, hantu dan puaka pun jijik dengan dia. Orang macam itu mana ada tua dah. Apa yang merepek sampai pulau sana tu? Kau suka langgar pantang dah. Nanti susah kita dibuatnya. Bukan kita yang cakap. Diorang juga yang menyebut-nyebut. Pasal hantu lah, pasal puaka lah di pulau tu. Aku ngata-ngata hantu dan puaka di pulau tu. Minta-mintakan kata-kata aku tu dimaafkan. Ini semua si Dupa lah punya pasal. Hai, kabut di pulau puaka tu nampaknya dah hilang. Cuba tengok dulu. Jangan-jangan kita langgar pantang tak? Takutlah. Gimana? Mari Nak kita balik. lanjutkan tempat lain. Nak balik dia tu. Oh, nak berubah tempat. Nak alih tempat lain. Ramai-ramai siang-siang motor pun takut. Dayung ke? Cemara, ikut aku Cemara eh. Dayung dekat sikit. Dekat. Lupa tidur.
merebutlah semua. Hei, tengok ni. Siapa pun tak boleh tangkap ikan begini besar melainkan Cemara saja tahu. Tengok ni. Tak ada siapa kedua di pasal ikan ni. Pandai Cemara. Terima kasih, Tok. Tengoklah perempuan-perempuan kita tu. Mereka hanya bersibuk dengan batu-batu karang saja. Begitulah adanya darah-darah kita. Karang dan kerang menjadi perhiasan mereka. Maklumlah mereka masih muda remaja. Ikan kau memang besar ya Cemara. Ya, Tok. Kalau tak kerana kabus yang datang daripada pulau tu, saya boleh dapat lebih besar daripada ini, Datuk. Semua orang sudah selamat balik? Sudahlah agaknya. Confirm Dupa. Si Dupa saya tengok tadi dia tidur dalam perahu macam selalu. Confirm Dupa tak balik. Si Dupa ni mencemaskan hati lah. Bukan kadang-kadang lagi, Datuk. Sudah menjadi kelaziman. Buat apalah Datuk nak ambil peduli dengan orang macam itu? Dia bukan nak bercampur dengan orang. Apa dia fikir? Dia tu siapa? Kita tak boleh salahkan dia saja. Kitalah yang menyebabkan dia bersikap demikian. Dia tak pernah dihormati. Malahan dia diusik dan diejek. Itu pendapat Datuk. Pendapat saya tidak. Kalau saya jadi Datuk, tak ingin saya nak bimbangkan orang macam si Dupa tu. Kenapa pula Dupa buat hal dia je. Ni ada dia balik. Ada nasib hari ini Dupa? Kosong. Apa sudah jadi? Seekor pun tak dapat? Entahlah. Saya pun heran. Barangkali jaring kau dah reput. Tukarlah yang baru. Ini yang baru tu. Entah. Tak ada rezeki. Itu je. Siapa tu? Bawah pokok tu. Makanan. Siapa? Tutup dengan daun pisang. Siapa di luar tu? Oh, okey. Hantar ke rumah Dupa. Siapa yang hantar ni? Hei. Oh, dia ni. Dia. Siapa? Stanggi. Oh, dia lah yang tunggu dekat tepi laut tadi. Dekat bawah pokok tadi. Tak nampak muka. Oh, dia ada hati kat Dupa lah agaknya. Ada mata lapang kita banyak. Baju pun baik nampaknya. Yalah. Hari pun bagus. Aku harap kita boleh dapat ikan masin dulu. Apa khabar Cemara? Kali ni apa pula kau nak bawa untuk kami? Tak usah cakap dengan akulah. Kamu semua tak mengenang budi lah. Marah pula. Cemara, itu dia Stanggi sombong tu. Ya, Stanggi. Dengan aku dia tak sombong. Marilah. Saya macam dah boleh agak sikit-sikit dah ni. Cemara ni nak kat Stanggi. Stanggi tak nak dekat dia. Apa khabar, Stanggi nak Cik dekat Adik? Dupa. Tak ke mana-mana hari ni? Ya. Maafkan saya ada kerja. Dupa datang. La ilaha illallah, budak kecil ni. Kamu tak? Apa khabar Bang Dupa? Saya harap banyak dapat ikan hari ni. Ya.
Tadi kau bilang dah tak sombong. Sekarang apa sudah jadi. Tengoklah tu Cemara. Tetangga tak heran dengan kau lah. Dia jumpa pula. Dia panas kan pula orang tu. Dupa, betul lah kau ni tak tahu menghormati orang. Apa dah bisu pula? Apa yang kau peduli? Tentulah. Aku tak suka tengok orang bodoh macam kau menghina perempuan, tahu? Oh, dalam ni Aziz Jaafar jadi jahat. Okey. Dalam movie ni. Masya-Allah. Oi. Ya, masuk dalam rumah. Bawa rumah tu. Ya. Apa yang dibalik yang pisang? Aduh. Itu pisang. Yelah pisang orang berjual itu kan. Ya, habis pisang orang. Lupa ada parang tu. Oh, Cemara pun ada kot dekat belakang. Kan? Keluarlah parang dia. Janganlah gaduh pasal saya. Ini bukan pasal kau. Kau jangan campur Stanley. Malulah sikit gaduh dengan orang pincang. Jadilah pukul dengan ruas. Oh, begitu ya. Oh, tak ada senjata. Menghina aku yang membela kau. Sebab kau suka cakap pasal orang. Pasal tangga Cemara Dupa tak pernah menghina. Tak, yang belakang tu dah kena. Kau tenggelam di dalam angan-angan. Sudahlah. Kalau dah tolong tu, tolong sudah. Tok, ni dia, Tok. Apa pasal ni? Tok. Tengoklah barang-barang saya semua habis jahanam tu. Ya. Tok tengoklah. Jaring saya pun semua koyak. Kau ganti lah. Kangkung, sampan kita ni bocor lah Kangkung. Jering. Pula. Jering tunggu, Jering. Jering tunggu. Sampai dah bocor naik di. Aku dah boleh tengok. Aku tak apa kita jaga tu. Aku nak bagi tahu. Karam lah kejap. Aku tak boleh jangan penuh. Karam lah. Aku nak kita tahu. Aku ni lah. Jangan aku nak beritahu. Jangan penuh lah. Baliklah, Tok Sakau. Aduh. Saya dah agak dah. Tak, kalau perahu tu tak karam sekalipun, dengan cara dia naik, apa, perahu tu melambung-melambung macam tu, memang akan terbalik. Oh, bawa pisau pula. Aziz Jaafar jadi jahat dalam movie ni. Okey, best. Dia dibocorkan jaring. Ada ikan. Ada jerung. Ada jerung. Apa kau buat lepas perahu ni ya? Tengok habis koyak gaduh lagi dah. Kejap lagi tengah laut. Oh, rupa-rupanya kau selama ini ya? Aduh, Pak. Tolong, Jadi Pak. kenapa keberanian kau pada aku ya? Mari kita ke Pulau Puaka. Di sana boleh akan menentukannya. Mari ikut aku. Jangan, Dupa. Apa kau sudah gila ke, Dupa? Jangan, Dupa. Dia nak terjun takut ada jerung. Oh, terjun. Oh, dia terjun. Cemara! Mari ikut aku. Kalau kau berani, mari ikut aku. Di sana boleh kita membuktikannya. Siapakah yang lebih berani? Cemara! Mari ikut aku.
Tak ikut dia balik. Lah dia pergi kan? Dah ke nampak? Oh ya, dia tunggu maknanya. Lupa belum pulang lagi. Ya. Pukul gendang hidupkan Unggun untuk memandu dia kalau dia sesat Ya, Pak. di dalam kabut. Faham. Cemara, betulkah kau tak nampak dupa semasa kau mengayal tadi? Saya cuma nampak sebuah perahu menuju ke pulau. Entah perahu si Dupa ke tidak, saya pun tak tahu. Saya panggil-panggil juga, tapi tak ada jawapan. Padahal dia dah tahu. Boleh jadi dia tertidur seperti biasa, Datuk. Masih ada harapan. Perahunya pun belum jauh. Ayo, mari kita pergi cari. Kau ikut aku. Dia sudah dah suruh nyalakan api tadi buat untuk tanda. Contoh kalau tengah laut nampaklah situ pulau dia. Situ tempat ni. Kampung ni. Ya, dia ada hati dekat Dupa. Sedih dah tu Dupa tak balik. Dupa duk tunggu Cemara tu dekat pulau tu. Buat syarat api lah. Kok daripada tengah laut dia nampak. Tu ada Dupa. Ya. Balik lah. Kata ada tidur tengah laut. Peduli juga orang kampung kat dia Ada yang peduli lah. Ada yang tak ambil tahu je. Apa yang jadi? Kenapa tuan tak ada hantu ke? Kenapa tak jawab pertanyaan dia orang? Apa ada pulang dengan tuan? Ini rare bagi saya tengok Ali Jaafar jadi jahat. Saya tak pernah tengok lagi dia jadi jahat. Biasa jadi hero ataupun lakon pembantu. Tengok si Dupa ni. Kita dah berpenat lelah memukul gendang dan menghidupkan Unggun api sampai pagi. Jangankan kata dia nak mengucapkan terima kasih, dia peduli dengan kita pun tidak. Betul orang kau ni Dupa tak mengenangkan budi. Jangan lekas salah sangka. Barangkali dia belum dapat menghilangkan perasaan takutnya. Tu, jangan-jangan dia dah diserap dengan rombongan. Terima kasihlah atas pertolongan kamu semua. Pulanglah. Mungkin Dupa menceritakan pengalamannya bila dia pulih nanti ya. Baiklah Tok, baik. Silakan. Siapa Cemara? Ya. Apa lagi kau tak puas hati Cemara? Boleh tahan juga hati Jaafar jadi jahat Sakit hati juga kita tengok Saya rasa iyalah. Saya tak pernah lagi tengok dia jadi ni, jadi watak jahat. Saya ingat saya lah.
Ada orang dekat pintu. Ya, ya, ya. Datang dah cemara. Pintu ada, serupa tak ada. Ya, aku tahu engkau datang, Cemara. Aku tidak akan menceritakan hal keburukan kau kepada orang ramai, Cemara. Sebaliknya, aku mengucapkan berbanyak terima kasih atas segala apa yang telah kau lakukan. Cemara, aku sudah sampai ke tempat yang belum pernah aku tiba. Namun begitu, aku rasa tempat itulah yang paling sesuai untukku. Pulau tu Kau dengar itu, Cemara? Suara memanggil aku. Pulau. Kau dengar itu, Cemara? Suara memanggil aku. Dengar itu, Cemara? Kau sudah diserap oleh orang Bunian. Kau sudah diserap oleh orang Bunian. Kau sudah diserap oleh orang Bunian. Oh. Jangan dekat aku. Jangan ganggu aku. Ya, iya. Cemara! Balik sini, Cemara! Cemara! Oh, maknanya kepercayaan orang kampung ni kat pulau tu kampung Bunian. Okey. Mental lah. Aisyah Busra. Apa tu? Jering, kami sibuk kerja sini, kau mengelakkan diri. Mana kau pergi? Jangan cakap kuat. Aku mengendap dah. Cik. Mengendap je. Jadi ke mana ni? Oh, kau lain kerja tak ada ya? Masih mengendap saja ya? Kau mengendap boleh, orang mengendap. Angkat jaring ni. Angkat. Ha? Lagi. Ha. Lagi. Apa nama dia? Jering. Mana pula? Sini. Kau ni kesana kesini macam orang gila lah. Siapa kau mengendap tu? Ya. Dupa. Siapa tu? Tak cakap langsung. Ingat kau mengendap perempuan, rupanya mengendap dupa. Awak apa? Yalah, takut dia kata menung saja menghadap ke Pulau Poka tu. Macam tak pekong kiam. Aduh, memang betul-betul lah pelakon favourite saya. Tangan kau angkat. Ai. Oh, muzik ni, muzik dalam Nasib Doremi. Waktu tulisan keluar ikut telaga tu. Jangan-jangan telaga hantu lah kot. Dah. Dia nak pergi lagi tak? Dia mental dah lupa ni. Datang dekat Pulau Bunian.
Pula. Bunyi burung kan. Lah orang. Itulah. Pula tahu. Dia ada ternampak apa tadi tu? Dia tak duduk kat kita. Tong takut buat apa datang. Nak balik lah. Istana. Istana pula rumah angkor tu. Istana sangkut. Okey. Yang dekat tempat tadi tu mungkin istana lama. Beratnya sampan lidah. Kau orang pemalas lah. 4 orang kat satu sampan pun tak boleh. Kerja nak curi tulang saja dah.
Dah nak tolak macam ni lagi Cemara. Hairan, Dupa tak nampak pagi ni ya? Orang pemalas macam si Dupa tu takkan senang bangun pagi Dato'. Dupa tak malas, dia selalu bangun pagi walaupun dia tak dapat ikan. Pada Dupa dah. Buat apa tanya saya? Saya bukan si Dupa. Pergilah tanya dia. Amaril gas. Hei. Pada Dupa dah tutup dia punya ni dah tu. Hairan. Dia punya perangai buruk. Cemara, jangan-jangan Dupa sakit tak? Pergilah ke rumah dia. Tengok. Dupa dah mental dah tu. Istana daripada malam tadi. Nampaklah setanggi hantar makanan. Ketuk. Dah tahu dah. Betul lari. Datin Sa'diah. Dupa? 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 Coba kau tengok ni. Ada perempuan cantik meletakkan makanan di hadapan pintu kau. Amboi, rupa-rupanya ada perhubungan cinta yang dirahsiakannya. Ya, Dupa dah ni. Dupa mental dah. Dupa? Kenapa? Ya. Dato'. Saya sudah ke sana Dato'. Ke mana? Ke pulau. Sampai ke pulau yang indah Dato'. Pulau? Pulau Puaka. Patung. Lembaga. Separuh binatang, separuh manusia Dato'. Kau boleh mereka. Oh, yang tu yang lari tu punya. Ya, Mahir. Seolah-olah memanggil saya Dato'. Dupa, kau ni kurang sihat. Berehatlah Dupa kau. Percayalah Dato'. Percaya Dato'. Percaya. Marilah. Mari berehat. Berehat dulu. Berehat, ha? Kau ni kurang sihat. Nanti aku panggil Bomo, Tanggi dan Makcik yang untuk merawat kau ya. Percaya Dato'. Percaya. Berehatlah. Berehatlah Dupa. Lepas pada cahaya tu keluar, dia terus lari. Tak tahu apa yang dia nampak tu, dia takut sangat. Dia dengar lagi. Sama. Bagaimana perasaan kau? Oh, tak ada lah. Oh, sihat dah. Sudah berapa hari saya sakit tu? 5 hari 5 malam. Kat seminggu. Saya bermimpi benda-benda yang kecil. Saya nampak bom Setanggi. Bukan mimpi. Tapi mengapa pula Setanggi? Kau tidak bermimpi, Dupa. Aku bawa Bomo untuk merawat kau. Setanggi dan makciknya menjaga kau. Kalau Bomo tu saya fahamlah tu. Tapi Setanggi, itu hari waktu kau sakit, aku ternampak Setanggi membawa makanan meletakkan di pintu kau. Ya. Tanggi nak kat kau. Jadi Setanggi lah rupa-rupanya selama ini mengantar makanan untuk saya. Ya. Setanggi cintakan kau dan sanggup berkorban untuk kau. Kau harus membalas cintanya.
Saya tak dapat mencintai dia sebagai membalas budi baiknya tu. Budi bukan berarti cinta. Iya. Kau boleh belajar untuk menyinta dia. Kalau kau cuba, Dupa. Kalau ia pun apa lagi yang dikehendaki oleh perempuan? Maafkan aku. Aku tidak berniat nak mengecilkan hati kau. Oh baik, betul. Asghar Risman dalam filem ni. Tanggi tidak mencintai saya. Ia salah sangka. Perasaan belas kesiannya disangkanya cinta. Ia kesiankan saya kerana memandangkan keadaan saya yang begini. Tidak. Saya tidak mengharap belas kasihan dari sesiapa juga. Walaupun bukan kerana belas kasihannya, saya tetap tidak mencintai dia. Walau bagaimanapun, seseorang itu tak patut mengecilkan dirinya. Memang tak bagus kau membalas kasih sayangnya kalau kau sendiri tidak cintakan dia. Tapi alangkah baiknya kalau kau tak memutuskan harapan seseorang itu. Baru saja Datuk berkata, saya salah membalas cinta kalau saya sendiri tidak mencintai. Yang salah tetap salah tu, yang benar tetap benar. Tapi yang benar jangan disalahkan. Dan begitu jugalah sebaliknya. Tanggi, jangan dibawa-bawa dalam soal hidup saya lagi. Aku tidak memaksa kau mengambil Tanggi, Dupa. Itu terserah kepada suratan. Apa yang terlurik di tepi pantai akan hilang dipukul ombak. Tak usahlah kau kelau dulu. Tunggulah sampai kau baik betul. Ada lagi manggil. Datang Setanggi. Setanggi menengok dari... Apa khabar Bandu? Oh, biasa tengok dari jauh je. Sihat. Kenapa Bandu diam? Tadi saya pergi rumah Bandu tak ada. Amboi sombong, orang tanya pun tak boleh jawab. Tentulah. Dah sihat. Takkan kenalkan orang lagi. Biarkan dia. Jangan ganggu dia. Dia sudah dirasuah hantu tu.
diam. Teruk lah rupa. Depan rumah dia memang penuh dengan jari aja. Tak ada dah benda lain. Oh, dia pergi balik. Ya, saya ingat tempat ni. Mula-mula tempat dia nak masuk oh. Dia pergi semula ke pulau tu. Ya, tu ala-ala nak gila. Baik pergi ya, dah tentu-tentu gila juga. Ya, ni macam apa, tempat istana lama. Ni juga dia cakap istana tu. Rumah dia, ya, istana sangkut. Istana Ming. Ni sampai kat sini dia lari. Tak payahlah lari dah, nak tahu apa. Oh, masuk. Wah. Harta kan? Fuh. Satu tempayan besar. Berapa tempayan tu? Harta ya. Oi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nak naik ke atas pula dah. Ada harta 6 tempayan tu ah. Dia biar nak naik ke atas lagi. Apa lagi dia cari, bos? Uish. Dia senyum ke tu? Hai. Daripada mula sampai tadi serius manja, tiba-tiba senyum pula dah. Sungguh jelita.
jelita wajahmu, Jelita, wahai Tuan Puteri. jelita apa yang tak pernah nampak pun. Ini geng-geng ni lah tadi Nasib. yang jadi patung-patung kat gua tu, badan semua Cemara. ketul-ketul tu ah. Cemara, kemari. Mari bercampur dengan kami. Sambil kita memuja, kita makan. Tolak moja. Moja pula. Aduh. Buat apalah kita membuang masa memukul gendang untuk si dupa tu? Ini semua membazir saja, Datuk. Karut saja ini semua. Ya, Malulah sikit betul. dengan kata-kata kau tu. Memang karut pun. Aku heran. Kenapa perempuan secantik kau ni mengambil berat sangat tentang si dupa tu? Walaupun dia pincang, dia lebih jantan dari sekali jantan yang ada di dalam kampung ini, kau tahu? Aha, kau dengar apa dia kata? Kalau baru lagi. Termasuklah kau tu, Siapa weh. gilakan siapa? Kau ni sebut-sebut. Aku pergi dengan korang semua. Diam! Kau pergi dari sini! Cemara, jangan lekat naik darah. Mari campur kita makan. Mari. Sudahlah! Si dupa sudah diperap oleh orang bunian agaknya. Barangkali dia sudah mampus! Dia sudah mampus! Eh. Lah, Dupa balik. Dupa balik tangan kosong ke? Dia tak ambil harta tu. Jangan ganggu! Jangan! Jangan ganggu! Jangan ganggu! Jangan ganggu! Dupa! Kenapa kau Dupa? Kenapa kau? Jangan Dupa! Tok, kenapa Dupa ni Tok? Ha? Dupa! Dupa Tok! Tengok Dupa Tok! Tengok Tok Dupa! 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 Kenapa kau Dupa? Panggil kamu mulakan! Baik Tok! Dupa! Dupa! Jampi lagi. Angin pulang ke angin, api pulang ke api, air pulang ke air, kembalikan Tak usahlah buat bercakap. Hiruklah rebusan ini. Kemana kau selama ini, Dupa? Kami memukul gendang selama 2 hari 2 malam. Kami sangka tentu kau dah mati. Sudah makcik, susah kamu saya. Kau janganlah jadi seperti anjing tersepit. Ya. Makcik, Faham jangan tu. berkecil hati, makcik. Dia kurang sihat dan kurang berperasaan agaknya. Aku minta maaf, Stangi. Aku tak dapat membalas budi baik kau. Memang betul kata makcik. Akulah orang yang tak pandai mengenang budi, Stangi. Aku berbudi bukan minta dibalas, Dupa. Tanggi, mari kita balik. Orang semacam ini tak harus buat baik. Tapi makcik, Ya, ikutlah apa kata makcik kau. Aku pun nasihat sekarang. Apa lagi, Tanggi? Marilah kita balik. Tanggi, apa yang ditunggu lagi? Aduh. Lain kali, kami tak tempat pondok ni lagi. Biar kau tinggal seorang diri sampai bekarat. Manusia tak harus bikin baik. Memang, jangan harap orang punya pertolongan. Jangan harap lagi kami nak punya pertolongan. wahai mari
Pergi lagi.